Okey, dia gini sebenarnya dalam setting tu. Mula-mula kita kena setting untuk sistem supaya terima boleh buat adjust date tu kan. Dalam sistem setting, kita set bawah caches ni, ada enable back and forward transaction date ni. Yang ni kena true lah. Kalau false, kita kena update pada true lah. Update pada true dengan false ni kan. Update pada true. Lepas tu save lah. Lepas tu kita pergi pada setting untuk user pula. Kita pergi kat user, kita setting user, katalah user cashier ni. Cashier ni lah ni tak ditukar tarikh kan. Tak ada role dia ni, ada yang boleh tukar tarikh. Kita ingat password cashier ni tadi, tapi tak apa. Kalau pergi kat role, kita pun masukkan dalam role ni, kita tengok boleh buka besar sikit. Dalam sales, adjust date ni. Sales can adjust sales date ni. Drag, drop sini kan, lepas tu save. Ni dia ada ni. Kalau kita login balik guna user demo ni, user cashier kan. Test. Ingat dah password. Dengan password cashier lupa. Explore, pergi kat cashier ni. Masuk cashier. Lepas kita masuk cashier, kita boleh tengok lah. Benda ni dah boleh ajar dekat tarikh lain. Di sini kita disable sebab bahaya ni, sebab cashier kalau bos tak ada, kadang-kadang dia tukar tarikh. Itu masuk duit tu masuk di poket dia. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.